Saya ada surprise nak bagi kat awak ni. Surprise? Tapi bukan cincin lah. Cincin nanti lah. Tada! Hey, strawberry. Strawberry. Aku, Awak tahu tak? Semalam awak craving. Saya shoot pergi ke Mary Helen tu beli. Bila? Pagi tadi, lepas subuh saya pergi lah. Sayang betul. Mestilah saya sayang. Kalau tak sayang takkanlah sanggup tu pergi sampai ke Mary Helen tu. Oh, sayang ni. I call you, you tak angkat. I chat you tak reply. You duk sayang. Dok, ni bateri habis. Dia ni saya jual strawberry lah ni. Nak You ni dari dulu sampai sekarang banyak je alasan. Mana ada? Tak ada sebab apa. Sebab you ni sama je dengan lelaki semua. Ni, Ika. Ika, nanti dulu. Ika, nanti dulu. Ika, dengar dulu. Siapa yang Ika sekarang ni? Silap nama pula. Dok ni, janganlah merajuk. Tadi abang kan jual buah. Abang lah ni kan dah beritahu itu kita abang jual buah dan meniaga buah. Hey, awak ingat sini pekak ke? Awak duk sayang kat situ. Mana ada, saya kata sayang tak makan buah tu. Nanti berulat. Dia kena bagi tahan lama. Awak lupa ke? Ni, kedai awak ni dulu tak ada signboard tau. Saya yang tolong awak buat loan. Awak tahu tak? Bank call saya. Awak tak bayar loan. Habis tu sekarang ni, awak serang-serang duk sayang-sayang orang lain. Awak tak kenang jasa saya ke sebelum ni? Oh, nak marah saya lah ni? Tak. Sekarang... Ni, saya kalau dah senang, awak tak perlu ada pun dalam hidup saya. Kalau susah, mestilah saya perlukan awak. Saya nak pinjam duit apa semua. Kan senang. You tahu tak? You ni jantan yang tak kenang budi. You dengan laki-laki yang semua ni sama je. Hai, baby. Kita balik. Oh, baby. Ni je yang berguna. Oh. You, duit you yang 3,000 tu nanti I bayar lambat sikit. Tak apa, bukan duit I pun. Oh ya.